Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang menyebabkan wuduknya yang baik dengan baik, kemudian dia pergi menunaikan solat Jumaat, dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan dan diam semasa mendengar khutbah, maka diampunkan untuknya semenjak Jumaat yang sebelumnya dan ditambah 3 hari. Sementara siapa yang menyentuh bermain-main akan anak-anak batu atau bermain dengan jajaran atau tikar, kain dan sebagainya bersama khutbah, maka telah melakukan perbuatan sia-sia, dan kerana itu dia tak dapat pahala solat Jumaat yang khusus itu. Riwayat Muslim. Sayyidina Abu Ayyub Ansari berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia memakai wangi-wangi yang sekiranya dia memilikinya, dan dia memakai pakaiannya yang paling baik, kemudian dia keluar pergi ke masjid, lalu setiap di masjid dia bersolat sunat sekiranya ada masa, serta dia tak menyusahkan siapa pun dia tak bercakap apa sehingga imam datang dan menunaikan solat, maka itu semua menjadi kafarah baginya untuk tempoh antara Jumaat ini dengan Jumaat yang telah lalu. Sayyidina Salman Farisi mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, seorang yang mandi pada hari Jumaat dan dia bersuci sedaya mungkin, serta dia menggunakan minyak di kepala dan janggutnya, atau dia memakai wangi-wangian yang ada di rumahnya, kemudian dia keluar ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang yang telah duduk rapat sejak awal, serta dia bersolat sunat sebanyak rakaat yang dia mampu, kemudian apabila imam mula berkhutbah maka dia diam dan dengar khutbah dengan penuh perhatian, maka pasti diampunkan baginya dosa semenjak Jumaat yang lalu. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa semasa mendirikan salah satu solat Jumaat, Rasulullah SAW sabda, wahai kaum muslimin, sungguhnya ini adalah hari yang Allah SWT telah jadikan sebagai hari raya untuk kamu, maka hendaklah kamu mandi dan ambil beratlah untuk bersugi. Sayyidina Abu Umamah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, sungguhnya mandi pada hari Jumaat akan menghapuskan dosa-dosa ke pangkal rambut. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, apabila hari Jumaat, para malaikat berdiri di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang awal ke masjid dan seterusnya. Orang yang datang awal mendapat pahala seumpama orang yang menyerahkan seekor unta, kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama yang menyerahkan seekor lembu, kemudian orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyerahkan seekor kibas, dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyerahkan seekor ayam, dan orang yang datang selepas itu mendapat pahala seumpama orang yang menyedekahkan sebiji telur. Apabila imam telah datang untuk memberi khutbah, maka malaikat itu melipat catatan mereka dan mendengar khutbah. Hadrat Yazid bin Abu Maryam berkata bahawa Hadrat Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' telah bertemu dengan saya semasa saya sedang berjalan untuk menunaikan solat Jumaat. Beliau berkata, bergembiralah, sungguhnya langkah-langkah kamu ini di jalan Allah SWT. Saya telah mendengar Sayyidina Abu Abs berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah SWT, maka kedua kaki dia itu diharamkan daripada api neraka. Sayyidina Aus bin Aus Saqafi berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi dengan sempurna pada hari Jumaat, pergi masjid pada awal pagi dengan berjalan kaki, tidak menunggang kenderaan, dan dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh perhatian serta tidak bercakap sia-sia, maka bagi setiap langkahnya dia mendapat ganjaran amalan setahun berpuasa dan berdiri beribadat malam. Sayyidina Abdullah bin Amir bin As mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang mandi dengan sempurna keluar awal pagi serta dia duduk hampir dengan imam dan dia mendengar khutbah dengan penuh tumpuan serta tidak bercakap apa-apa, maka dia mendapat ganjaran bagi setiap langkahnya ke masjid, pahala bertahajud dan berpuasa selama setahun. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Munzir berkata bahawa Nabi SAW sabda, sungguhnya hari Jumaat ialah penghulu segala hari dan hari yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada hari raya Korban dan hari raya puasa. Pada hari itu berlaku 5 perkara. 1. Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. 2. Allah SWT turunkan Nabi Adam AS ke bumi pada hari Jumaat. 3. Allah SWT mengawakkan Nabi Adam AS pada hari Jumaat. 4. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah SWT pasti menunaikan permintaan hamba-Nya apabila dia meminta sesuatu pada waktu itu selagi tidak meminta perkara yang haram. Nombor 5. Pada hari Jumaat juga akan berlaku kiamat. Semua malaikat yang hampir dengan Allah SWT
langit, bumi, angin, bukit dan laut takut akan hari Jumaat, kerana kiamat berlaku pada hari Jumaat. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, matahari tidak terbit dan terbenam pada mana-mana hari yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Yakni hari Jumaat adalah hari yang paling afdal. Semua binatang yang melata takutkan hari Jumaat, takut kiamat akan berlaku pada hari itu, kecuali jin dan manusia. Sayyidina Abu Sa'id Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah menubuatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, sungguhnya pada hari Jumaat terdapat satu waktu apabila seorang Islam berdoa kepada Allah SWT bertepatan dengan waktu itu, maka doanya pasti akan diterima oleh Allah SWT. Waktu itu ialah selepas solat asar. Sayyidina Abu Musa Ash'ari berkata bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW sabda tentang waktu mustajab pada Jumaat. Waktu itu bermula daripada ketika imam duduk untuk memulakan khutbah hingga selesai solat Jumaat. Riwayat Muslim. Keterangan terdapat hadis-hadis lain lagi dalam menentukan waktu penerimaan doa pada hari Jumaat. Oleh itu hendaklah mengambil berat untuk menambahkan doa dan ibadat sebanyak mungkin sepanjang hari Jumaat. Imam Nawawi. Solah sunat ayat-ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan bangunlah pada sebahagian pada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan pada hari akhirat di maqam mahmud, tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Apabila semua manusia pada dalam keadaan huru-hara pada hari kiamat, maka dengan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW mereka akan mendapatkan lepasan pada huru-hara tersebut, tapi sabar akan bermula. Hak untuk memberi syafaat itulah yang dinamakan maqam mahmud. Allah Ta'ala berfirman menerangkan salah satu sifat hamba-Nya yang soleh, ialah dan mereka yang diridai Allah SWT itu dan yang tekun mengerjakan ibadah di hadapan Tuhan mereka pada malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri. Surah Al-Furqan ayat 64. Pada bahagian yang lain Allah SWT berfirman mereka meninggalkan tempat tidur sedikit sangat. Mereka tidur kerana mereka mengerjakan solat tahajud, zikir dan doa. Mereka sentiasa berdoa pada Tuhan mereka dengan perasaan takut temukannya serta dengan perasaan ingin memperoleh kejarannya, dan mereka selalu pula mendapatkan apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu-satu ujian yang telah dijadikan untuk mereka daripada segala nikmat yang amat indah dipandang dan memberikan balasan bagi amalan-amalan soleh yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang yang bertakwa ditempatkan dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan mereka. Semuanya mereka di dunia dahulu ialah orang yang berbuat kebaikan, sila mengambil sedikit sahaja masa pada waktu malam untuk tidur, dan pada waktu sahur akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar memohon ampun pada Allah SWT. Az-Zariyat ayat 15-18. Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, wahai orang berselimut, bangunlah bersolat tahajud pada waktu malam selain pada sedikit masa yang tidak kena gunakan untuk berehat. Itu separuh dari waktu malam, atau kurangkan sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkan sedikit. Dan dalam solat tahajud itu jualah buat dengan tartil. Dari hikmah kami menjadikan kamu bersolat tahajud ialah dengan bersusah payah bangun pada waktu malam, jiwa menjadi biasa menanggung kalang-kalang yang berat. Kerana semuanya kami akan menurunkan penuh wahyu Al-Quran yang menanggung kalang-kalang yang berat. Hikmah yang kedua, sebenarnya beribadah malam itu lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tepat bacaannya. Hikmah yang ketiga, kami galakkan engkau dan umatmu beribadah pada malam, kerana semuanya engkau pada siang hari ada urusan yang panjang berdakwah manusia kepada Allah SWT. Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 7. Yakni bacaan yang terang, jelas dan betul menurut tajwid serta tempat-tempat wakaf yang betul. Sayyidina Abu Umamah menyebutkan bahawa Nabi SAW sabda, tiada suatu perkara
yang diberi oleh Allah SWT untuk mana-mana hamba yang lebih afdal daripada taufik untuk menunaikan 2 rakaat solat sunat. Sungguhnya kebaikan ditaburkan atas kepala seorang hamba itu selama dia sedang bersolat. Mana-mana hamba pun tidak dapat lebih menghampirkan diri kepada Allah SWT melainkan dengan sesuatu yang datang dari Allah SWT itu sendiri, yakni Al-Quran. Selain menerangkan pentingnya solat Jumaat sunat, hadis di atas juga menerangkan bahawa kita akan dapat lebih menghampirkan diri kepada Allah SWT melalui membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW telah lalu di tepi sebuah kubur, lalu baginda SAW bertanya, siapa penghuni kubur ini? Para sahabat SAW menjawab, si Fulan. Baginda SAW bersabda, 2 rakaat solat sunat lebih berharga bagi ahli kubur ini daripada seluruh harta benda dunia bagi kamu. Maksud sabdaan Nabi SAW itu ialah nilai 2 rakaat solat sunat lebih besar dari semua harta benda dunia. Kebenaran tentang perkara ini akan diketahui bila kita sampai ke dalam kubur. Sayyidina Abu Zar mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW telah keluar pada musim dingin dan daun-daun sedang berguguran, lalu baginda SAW memegang 2 ranting pada satu pohon, maka mula daun-daun itu berguguran. Dan baginda SAW sabda, wahai Abu Zar. Beliau menjawab, saya hadir wahai Rasulullah. Baginda SAW sabda, sungguhnya seorang hamba muslim mendirikan solat dengan hasrat untuk mendapatkan keridaan Allah SWT, maka dosa-dosa gugur sebagaimana daun ini berguguran dari pohon ini. Riwayat Musnad Ahmad. Sayyidina Aisyah menyebutkan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang mengambil berat mengerjakan 12 rakaat solat sunat setiap hari, maka Allah SWT akan membina untuknya sebuah marigai dalam syurga. 4 rakaat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat selepas fardu zuhur, 2 rakaat selepas fardu maghrib, 2 rakaat selepas fardu isyak dan 2 rakaat sebelum fardu subuh. An-Nasa'i. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sungguhnya tidak ada solat sunat yang Nabi SAW begitu mengambil berat tuntukannya lebih daripada 2 rakaat sebelum fardu subuh. Jadi Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda tentang solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sungguhnya kedua rakaat itu lebih aku kasihi daripada semua harta benda dunia. Riwayat Muslim. Dari Yatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang mengambil berat melihara solat sunat 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat selepas fardu zuhur, pasti Allah SWT akan mengharamkannya dari api neraka. 4 rakaat solat sunat sebelum fardu zuhur ialah sunat muakkadah, dan 4 rakaat selepas fardu subuh dia bagi 2 rakaat sunat muakkadah dan 2 rakaat tidak muakkadah. Jadi Sayyidatina Ummu Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mana-mana hamba yang mengerjakan 4 rakaat solat sunat selepas fardu zuhur, insya-Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Sayyidina Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW selalu bersolat 4 rakaat setelah gelincir matahari sebelum solat fardu zuhur. Dan baginda SAW sabda, sungguhnya saat ini ialah saat pintu-pintu langit dibuka, oleh itu saya ingin pada saat ini ada amalan soleh saya yang naik ke langit. Maksud daripada solat sunat 4 rakaat ialah solat sebelum fardu zuhur. Di sisi setengah ulama yang lain, 4 rakaat itu ialah selain daripada solat sebagai sunat sebelum zuhur. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, 4 rakaat solat sunnah sebelum zuhur selepas gelincir matahari dikira sama dengan 4 rakaat solat tahajud. Bagi dia seorang cukup sabda sebuah benda tu tapi kepada Allah SWT pada saat dia benda seorang salam membaca ayat yatafayya'u zilaluhu anil yamin wasyama'ili sujadan lillahi wa hum zakhirun. Dia maksud dia cerita Allah pindah-pindah bayang-bayangnya ke kanan dan kiri pada pagi dan petang dengan keadaan tunduk menurut peraturan dan kehendak Allah Taala sedang mereka merendah diri. Surah An-Nahl ayat 48. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, semoga Allah SWT merahmati seorang yang bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat. Sayyidina Abu Hurairah
ada orang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang beribadat pada bulan Ramadan dengan yakin terhadap janji-janji Allah SWT dan mengharap ajaran serta pahalanya, maka segala dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Sayyidina Abdul Rahman menunjukkan bahawa pada suatu ketika Rasulullah SAW menyebut tentang bulan Ramadan lalu bersabda, pada bulan ini Allah SWT mewajibkan puasa ke atas kamu dan saya telah menyiapkan solat tarawih sebagai sunnah untuk kamu. Siapa yang puasa dan mengerjakan solat tarawih dengan yakin dengan janji Allah SWT dan mengharapkan jalan dan pahala daripadanya, maka dia akan suci daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Nina Abu Fatimah berkata, bahawa Nabi SAW sabda kepadanya, wahai Abu Fatimah, sekiranya kamu ingin bertemu dengan aku pada hari kiamat, maka banyakkanlah sujud, yakni banyakkanlah solat sunat. Sayyidina Abu Hurairah pun berkata bahawa saya mendengar Rasulullah SAW sabda, sungguhnya perkara pertama yang akan dihisab daripada amalan seorang hamba dari kiamat ialah solatnya. Sekiranya solat itu baik, maka dia akan selamat dan berjaya. Sekiranya solat itu rosak, maka dia akan rugi. Sekiranya ada kekurangan suatu pada solat fardunya, maka Allah SWT berfirman, tengoklah, adakah hambaku mempunyai solat sunat, maka dia akan sunat apa-apa yang kurang dari solat fardu dan solat sunat tersebut. Kemudian semua amalannya yang lain akan disat sedemikian, yakni puasa fardu akan disempurnakan dengan puasa sunat, dan zakat yang fardu akan disempurnakan dengan sedekah sunat. Sayyidina Abu Umamah menunjukkan bahawa Nabi SAW sabda, sebenarnya teman-teman yang paling dikagumi ialah seorang mukmin yang ringan, yakni seorang yang tidak mempunyai banyak beban pada benda dunia dan ahli keluarga. Dia mendapat bahagian yang besar daripada solat, yakni dia banyak solat sunat, dia berelok ibadatnya baik kepada Tuhannya, dia minta dirinya semacam sendirian sebagainya ketika berada di kalangan orang ramai. Dia tersembunyi dari kalangan manusia dan tidak dituding jari ke arahnya, yakni tidak masyhur, rezekinya sekadar cukup. Jadi bersabar atas kejadian itu, dan kemudian baginda seorang metik dua jari baginda sebagai jari petik menyebabkan sesuatu itu berlalu dengan cepat. Dia bersabda, kematiannya mudah dan tidak ramai orang yang menangisi kematiannya dan sedikit harta pusakanya. Hadrat Abdullah bin Salman mengatakan bahawa sungguhnya seorang pada sahabat Nabi SAW sabda, bila kami menangi peperangan Khaibar, maka sahabat mengumpulkan barang-barang dan hamba tawanan daripada harta mereka mula berjual beli harta rampasan perang itu. Lalu datang seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, saya telah mendapat keuntungan yang tidak peroleh oleh siapa pun di lembah ini. Ada seorang sabda, wahai kamu, apakah yang kamu telah untung? Beliau menjawab, saya terus membeli dan menjual sehingga saya mendapat keuntungan sebanyak 300 uqiyah. Seorang sabda, saya ingin beritahu kamu siapakah yang orang yang mendapat keuntungan yang paling baik. Sahabat itu bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Baginda seorang menjawab, 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu. 2 rakaat solat sunat selepas solat fardu. Satu uqiyah bersama dengan 40 dirham, dan 1 dirham seberat lebih kurang 3 gram perak. Maka jumlah keseluruhan ialah lebih kurang 36 kilo perak. 1 dirham lebih kurang RM25. Mengikut perkiraan ini 300 uqiyah lebih kurang RM300,000. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, syaitan membuat 3 simpulan pada ubun setiap orang daripada kamu semasa tidur. Pada setiap simpulan itu dia menunjukkan kata-kata malam masih panjang lagi, maka tidurlah. Sekiranya dia bangun dan menyebut nama Allah SWT, maka turunkan 1 simpulan. Sekiranya dia berwuduk, maka turunkan 1 simpulan lagi. Dan bila dia menunjukkan solat tahajud, maka terbuka kesemua simpulan itu. Dan itu pada waktu pagi dia berada dalam keadaan cergas dan hati yang tenang dan mendapat kebaikan yang banyak. Ini tidak kadang-kadang tidak tenang, saat malam tidak mendapat sebarang kebaikan. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, 2 orang daripada umatku, salah seorang daripada mereka bangun pada waktu malam, dia pergi wuduk walaupun bertentangan dengan nafsunya, sedangkan pada ubun-ubunnya ada beberapa simpulan. Lalu dia pun wuduk. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka terbuka 1 simpulan. Bila dia membasuh wajahnya, maka turunkan 1 simpulan. Bila dia menyapu kepalanya, maka turunkan 1 simpulan. Dan bila dia membasuh kakinya, maka turunkan 1 simpulan. Oleh itu Allah SWT berfirman kepada malaikat berada di sebalik
mana dia menyusahkan dirinya, apa sahaja yang diminta oleh hamba-Ku, maka dia akan mendapatinya. Musnad Ahmad dan Fatul Rabbani. Sayyidina Ubadah bin Samit menyatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang terjaga bila tidur pada waktu tengah malam lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Maksud tidak ada Tuhan yang lain sebabnya Allah Subhanahu yang Maha Esa, tiada sebarang sekutu baginya. Baginya permintaan dan baginya segala pujian, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah Maha Suci Allah, dan tiada Tuhan yang lain sembah melainkan Allah Maha Besar. Tiada sebarang lagi untuk kebaikan dan tiada upaya untuk meningkatkan keburukan melainkan dengan bantu Allah SWT. Kemudian dia berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah bina aku. Ataupun dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan sekiranya wuduk dan solat maka solat diterima. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata apabila Nabi SAW bangun pada waktu malam tu solat tahajud, baginda mengucapkan Allahu lakal hamdu anta qayyim samawati wal ard wa man fihinna wal lakal hamdu lakal mulku samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard walakal hamdu anta malikus samawati wal ard walakal hamdu anta haqqu wa wa'duka haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan narul haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sama'atu haqqu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang maksud, ya Allah, bagimu segala puji kepujian Engkau lah yang mentadbir segala langit, bumi dan segala makhluk yang di dalamnya, dan bagimu segala pujian, milikmu lah segala kerajaan langit dan bumi dan segala makhluk yang ada di dalamnya, dan bagimu lah segala pujian. Engkau lah yang menerangi seluruh langit dan bumi. Bagimu segala pujian, Engkau lah Raja segala langit dan bumi. Bagimu segala pujian, Engkau lah Zat yang hakiki. Janjimu benar, tidak boleh diubah lagi. Pertemuan denganmu benar, firmanmu benar, juga benar, dan aku benar. Semua Nabi benar, Nabi Muhammad SAW benar, dan hari kiamat benar. Ya Allah, kepadamu aku menyerah diriku, kepadamu aku beriman, kepadamu aku tawakal, hanya kepadamu aku kembali. Hanya dengan bantuanmu aku berhujah dengan orang kafir. Hanya kepadamu aku mengadu untuk yakini, maka ampunlah dosaku yang telah lalu, yang akan datang, yang aku lakukan secara sembunyi, yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkau lah yang menunjukkan seorang dalam melakukan kebaikan dan memberi taufik kepadanya. Kau juga yang menjauhkan seorang daripada rahmatmu dengan menarik taufik daripadanya. Tiada Tuhan yang layak disembah selain padamu. Tiada daya untuk melakukan kebaikan dan tiada upaya untuk meninggalkan kecuali dia hanya datang daripadamu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Muharram, dan solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat pada waktu tengah malam. Atau Iyas bin Muawiyah Muzani mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, tidak kamu harus tunaikan solat pada waktu malam walaupun sekadar sepemerahan susu kambing. Mana-mana solat yang tunaikan selepas isyak dikira sebagai solat malam tahajud. Apa-apa sahaja solat yang tunaikan setelah tidur dikira sebagai tahajud. Tengah ulama betapa apa sahaja solat yang tunaikan selepas isyak walaupun sebelum tidur dikira solat tahajud. Sayyidina Abdullah
mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, keutamaan solat malam ke atas siang adalah seumpama keutamaan sedekah secara sembunyi ke atas sedekah secara terang-terangan. Dan Abu Umamah Bahili mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda adalah kamu mengambil berat untuk beribadah pada waktu malam. Tahajud, semuanya tahajud merupakan amalan orang-orang soleh sebelum tamu lalunya. Kamu dapat menghampirkan diri kepada Tuhanmu, dapat ampunan terhadap dosa, jadi kamu mengelakkan daripada melakukan dosa. Jadi Abu Darda mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, 3 jenis orang oleh Allah SWT dan orang yang dan Allah SWT sangat gembira dengan mereka. Nombor 1, seorang yang berperang berseorangan diri semata-mata kerana Allah SWT. Setelah teman-teman yang meninggalkan minta perang sehingga sama ada dia bersyahid kepada Allah SWT dia mengalahkan musuh. Allah SWT berfirman kepada malaikat, hamba ini orang-orang yang menyambarkan diri untukku. Nombor 2, seorang lelaki yang berada di sebelahnya isteri yang cantik di atas tilang yang lembut lagi elok, masih lagi dia meninggalkan semua itu dan sibuk bertahajud. Maka Allah SWT berkata kepada malaikat, ya hamba itu dia meninggalkan nafsu yang tidak bersih dan sibuk menghayati aku, hanya dia ingin dia boleh tidur. Nombor 3, seseorang yang berada dalam safar bersama satu kali kafilah dan mereka berjaga sehingga jauh malam, lalu mereka pun tidur sedangkan dia bangun bertahajud sama ada dalam keadaan nafsunya suka ataupun tidak. Dan Abu Malik Asy'ari mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, sesungguhnya dalam syurga terdapat kamar-kamar yang nampak bahagian dalamnya dari luar dan nampak bahagian luarnya dari dalam. Allah menyediakan kamar-kamar itu untuk orang yang suka memberi makan kepada seorang lain, menyebarkan salam dan bangun mengerjakan solat tahajud sedangkan orang lain sedang tidur. Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata, Jibril AS telah datang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, wahai Muhammad, itulah berapa lama yang kamu suka, kemudian sungguh kamu akan mati juga. Apa amalan yang kamu suka, kemudian sungguh kamu akan dibalasi ke atas amalan kamu itu. Siapa yang kamu daki, kemudian sungguhnya pasti kamu akan berpisah daripada kemudian bahawa sungguhnya kemudian orang mukmin dalam bersolat tahajud dan kemudian ketinggiannya dalam istighnanya daripada manusia. Jadi Abdullah bin Amr bin As berkata bahawa Rasulullah SAW sabda kepada wahai Abdullah, jangan kamu jadi sebagaimana si Polat. Dulu dia bangun tahajud kemudian meninggalkannya. Saat dia telah meninggalkan suatu amalan agama yang telah menjadi tanpa suatu uzur dan suatu perkara yang tidak baik. Ini maksudnya istighnanya sifat kaya hati, tidak berharap teman-teman makhluk. Sayyidina Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, solat pada waktu malam ialah dua rakaat. Oleh seorang kamu solat maka dia membaca tasyahud tahiyat pada akhir setiap 2 rakaat. Kemudian adalah dia bersungguh-sungguh dalam berdoa, adalah dia menandakan dirinya mengaku ketidakan daya upaya dan kelemahannya. Siapa yang tidak melakukan demikian maka itu ialah suatu kekurangan dalam solat. Doa boleh dipohon sama ada sebab bacaan tahiyat semasa masih dalam solat ataupun setelah memberi salam. Sayyidina Huzaifah bin Yaman meriwayatkan bahawa pada suatu malam beliau berhampiran Nabi pada masjid baginda sedang bersolat dalam masjid Madinah. Dia berkata, saya pun berdiri bersolat di belakang dia dan saya menyangka bahawa dia tidak menyedari saya. Dia telah memulakan bacaan surah Al-Baqarah. Maka saya berkata dalam hati bahawa setelah baginda membaca 100 ayat baginda sudah membaca 100 ayat baginda tidak berrukuk. Maka saya pun berkata dalam hati setelah baginda baca 200 ayat baginda akan rukuk. Sudah baginda SAW baca 200 ayat baginda SAW juga tidak rukuk. Maka saya kata dalam hati setelah baginda SAW selesai baca surah Al-Baqarah baginda akan rukuk. Tapi baginda SAW selesai membaca surah itu pun baginda SAW juga rukuk. Sebaliknya baginda SAW membaca Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu 3 kali, lalu baginda SAW memulakan surah Ali Imran. Maka saya berkata dalam hati, sekiranya baginda SAW selesai pada surah ini maka baginda SAW akan rukuk.
Kemudian setelah baginda SAW selesai membaca surah itu, seorang juga tidak rukuk. Baginda SAW membaca Allahumma laka hamdu 3 kali, lalu baginda SAW membuka surah Al-Ma'idah. Saya berkata bahawa baginda SAW rukuk apabila baginda SAW selesai membaca surah tersebut. Baginda SAW membaca surah itu selesai, lalu baginda SAW rukuk. Saya mendengar baginda SAW membaca Subhanaka Rabbil Azim, Subhana Rabbiyal Azim, dan baginda menggerak-gerakkan bibirnya. Saya dapat mengetahui bahawa baginda SAW membaca yang lain juga. Kemudian baginda SAW sujud dan saya mendengar baginda SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan baginda SAW juga menggerakkan kedua bibir baginda SAW. Maka saya mengetahui bahawa baginda SAW juga membaca bacaan yang lain daripada itu, cuma saya tidak memahaminya. Kemudian pada rakaat kedua, baginda SAW memulakan surah Al-An'am, maka saya pun meninggalkan baginda SAW kerana tak mampu mengikut baginda SAW bersolah. Al-An'am. Jadi nak bawa bin Abbas saudara berkata bahawa pada waktu malam ketika Rasulullah SAW selesai solat tahajud, beliau mendengar baginda SAW membaca Wa inni as'aluka rahmatan min indika ila akhir. Ya Allah, aku mohon kepada Muhammad dengan yang dengan rahmat itu engkau bertuju kepada hatiku, yang dengan rahmat itu engkau memudahkan urusanku, yang dengan rahmat itu engkau menjauhkan kesusahanku, yang dengan rahmat itu engkau memperelok semua urusanku. Semasa ketidakanku, yang dengan rahmat itu engkau meninggikan darjat dan menekan perkara yang ada di sisiku, yang dengan rahmat itu engkau sejak mereka bersyiria, yang dengan rahmat itu engkau mengilham kepada perkara yang baik dan sesuatu hidupku, yang dengan rahmat itu engkau mengalihkan pada perkara yang aku kasih, yang dengan rahmat itu engkau melihara aku daripada segala keburukan. Ya Allah, berikan kepada keyakinan dan keimanan yang tidak akan berlaku selepas ini kekufuran, dan kurniakan padaku rahmat yang aku mencapai dengan rahmat itu kemuliaan kehormatan di dunia akhirat. Ya Allah, aku mohon padamu kejayaan dalam ketentuanmu, layanan untukku seperti layanan para syuhada yang kedudukan orang bahagia, dan bantuanmu dalam hadapi musuh. Ya Allah, halunya aku mengatakan padamu hajatku, yang aku melakukan rahmatmu, walaupun akalku lemah untuk memahaminya, amalku lemah untuk mendapatkannya. Aku mohon kepadamu, wahai Tuhan yang membereskan semua urusan dan yang menentukan segala hati, supaya engkau memisahkan aku daripada neraka sa'ir, sebagaimana engkau dengan kudratmu memisahkan antara laut-laut, sehingga air yang masih tidak bercampur dengan air tawar, dan supaya engkau memelihara daripada azab-azab yang dahsyat, sehingga bila seorang melihat azab itu dia akan berdoa untuk mati dan daripada azab kubur. Allah Tuhan sekalian alam, aku telah terlalu ini, dan aku memohon daripadamu dengan rahmatmu agar kebaikan yang engkau telah janjikan kepada mana-mana hamba-mu, ataupun kebaikan yang engkau akan beri kepada siapa daripada hamba-mu, sedangkan akalku lemah daripada memahami kebaikan itu, dan aku tidak dapat menjangkauinya, dan aku tidak pernah mohon kebaikan itu. Wahai Allah, Tuhan yang mempunyai perjanjiannya, aku boleh pada amal yang benar. Aku mohon padamu keamanan pada hari azab, dan aku mohon segala syurga pada hari kiamat bersama-sama orang yang hampir dengan hadir dan penyembahanmu, yang banyak melakukan rukuk dan sujud dan sentiasa menekan janji. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih, dan sungguhnya engkau menegak apa-apa yang engkau kehendaki. Ya Allah, setelah kami orang yang menjadi petunjuk jalan yang lurus kepada orang lain, sedangkan kami sendiri menjabat petunjuk. Jangan jadikan kami orang yang sesat serta menyesatkan orang lain. Pertama dengan kasih-kasih-Mu dan bermusuh dengan musuh-musuh-Mu. Kami masih orang yang mengasihi-Mu demi kasih sayang-Mu itu, dan kami masih orang yang bertamu demi usaha-Mu dari mereka. Ya Allah, ini adalah doaku, dan hanya penerimaannya terserah padamu. Inilah usaha daripadaku, kepadamu lah usaha. Ya Allah, berikanlah nur dalam hatiku, nur dalam kubuku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku, nur di bawahku, yakni nurmu di sekelilingku, nur pada kenegaranku, nur pada penglihatanmu, nur pada rambutku, nur pada kulitku, nur pada dagingku, nur pada darahku, nur pada tulang-tulangku. Ya Allah, tanamkanlah nur bagiku dan kurniakanlah kepadaku
serta jadikanlah bagiku nur. Ya Allah, tambahkanlah nur bagiku dan kurniakanlah kepadaku nur serta jadikanlah bagiku nur. Bagi Maha Suci Tuhan Allah, Tuhan yang memakai pakaian kemuliaan dan berfirman kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang memakai pakaian kepujian dan pemurah hati. Maha Suci Tuhan yang tidak layak berkudusan kecuali padanya. Maha Suci Tuhan yang memiliki keagungan dan kemurahan. Maha Suci Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sayyidina Abu Hurairah kata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang bersolat tahajud pada waktu malam dengan baca 100 ayat tidak akan disebut dalam kalangan orang yang lalai. Bersolat pada waktu malam dengan baca ayat 200 ayat, semua dia akan tulis kalangan orang yang ikhlas beribadat kepada Allah. Abdullah bin Amir bin As menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang bersolat tahajud dengan baca 10 ayat tidak akan dicatatkan dalam kalangan orang yang lalai. Siapa yang bertahajud dengan baca ayat 100 ayat akan dikira dalam kalangan ahli ibadat. Bertahajud dengan baca 1000 ayat akan dikira dalam kalangan orang yang mendapat bacaan besar kita. Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, satu kintab dan 12,000 ruqyah. Setiap ruqyah lebih baik daripada apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, malam bertahajud kemudian dia membangunkan isterinya di sini, dia pun solat tahajud sebenarnya isteri akan bangunkan dalam mata, maka dia memecikkan sedikit air di sini. Allah Ta'ala dikemati seorang wanita yang berbuat tahajud dan membuka suami dan suami itu berbuat tahajud. Dia juga bangunkan dia memecikkan sedikit air ke wajah suami itu supaya nasir. Keterangan hadis ini berkaitan dengan suami isteri yang suka tahajud dan apabila dikejutkan dengan cara berdemikian tidak menimbulkan kemarahan.